morning. So, hari ni 16 Mei 2025. Hari ni hari guru. Jadi, aku nak tunjuk kat korang, kita nak buat hadiah sikit bagi kepada guru dekat Bukit Sekilau. Yelah, dulu aku pun study dekat Sekilau kan. Tapi bukan aku yang bagi. Kita akan pass kepada anak-anak lah yang akan bagi ke cikgu-cikgu sekolah dia. Thank you so much kepada semua cikgu-cikgu yang dah mengajar aku masa tadika. Aku dulu tadika Semak Bistari masa umur 5 tahun. Lepas tu tadika kemas masuk umur 6 tahun. SK Bukit Sekilau darjah 1 sampai darjah 6. Sekolah Menengah St. Thomas daripada Form 1 sampai Form 5. Dan juga semua lecturer-lecturer yang mengajar aku masa aku diploma. Dan cikgu utama, cikgu yang paling first kali kita belajar adalah mak ayah kita. So thank you so much kepada mak ayah kita jugalah sebab dah menjadi cikgu pertama dalam hidup kita. So okay lah, jom kita tengok apa yang kita nak buat untuk hari guru ni. Jom. So kita dah sampai kat Tash. Memang yang ni jadi pot biasalah. Kita akan lepak makan roti canai. Dia dekat dengan ECM. Ni ECM dan ini Tash. So kalau pagi-pagi tu korang akan kemungkinan nampak aku kat sini ataupun malam-malam. Aku suka makan roti canai. Roti canai 3, 4. Oh. Memandangkan hari ni hari guru, jadi kita akan cari barang yang kita boleh buat hadiah. Benda tu dah ada dah, cuma kita nak tambah-tambahkan lagi. So korang stay tune lah. Sebenarnya aku nak pakai jam ni untuk buat bayaran, tapi Tashenko kata lagi 2 jam. Kejap kau tengok Dia 13 jam. Total adalah 13 jam. Total 13 jam. Dan dia ada berbaki ready to use in 2 hours. So tu kita punya jam Huawei Watch Fit 4. Kok kalau boleh pakai sekarang, aku nak pakai sekarang untuk bayar dekat Medan ni. Tapi masalah tak boleh pakai lah. Seriously memang nice gila lah. Yang best gila aku suka disebabkan dia boleh buat bayaran menggunakan Tashenko. Itu yang bestnya lah. Tapi tak boleh pakai lagi kat sini. Kau tengok, barang gabur pun dah masuk Medan. Tapi yang bagusnya, yang ni dah ada sirim lah. Kalau korang beli kat TikTok tu tak ada sirim kan. Tapi sama je, gabur juga. Cuma ni dia dapat kelulusan sirim. Sedap sikit lah. Memandangkan aku punya screen protector dah makin teruk dekat Honor Magic 7 Pro ni. Lepas tu teruk kau kan. So aku decide untuk pergi ganti lah. Kita tengok berapa harga. Kalau murah kita buat. So sementara kita tunggu screen protector tengah buat, kita pergi tengok casing dulu sekejap. Kot ada rezeki ada yang jenis MagSafe. Aku kalau boleh memang nak MagSafe punya sebab aku memang pakai MagSafe. iPhone, Oppo, Redmi, Xiaomi, Huawei. Huawei? Bukan? Honor. So nampaknya tak ada apa yang aku cari. Honor Magic 7 Pro belum ada lagi. Aku kalau boleh nak cari yang ada MagSafe. Jom lah tu kan. Seriously memang cantik. Dengan harga RM15 sahaja. Aku rasa value lah. RM15. Sebab semalam aku ada tanya yang ni dia harga sampai RM30. Aku macam serius lah. So yang ni RM15. Nice. Tu dia. Lebih nampak macam baru kan. Ini dia hadiah hari guru tahun ni. Kita buat macam ni lah. So ni atas ni boleh makan ni. Selamat hari guru. Yang tu kita letak krim O. Yang ni adalah krim O pop. Yang tu boleh makan. Lepas tu ada pen dengan ada ubat stapler. Ini kita ada macam-macam design ada. Macam-macam design. Ini yang final punya memang cantik lah. Kita ada letak selotip warna silver dengan stiker. Memang lawa. So, tu dia. Bukan setakat tu saja, kalau korang nak order pun boleh. Sebab kita ada buat, kalau korang nak marshmallow ke, korang nak cream O ke, boleh. Kita boleh tolong buatkan. Korang nak buat goodies untuk birthday, untuk kahwin, untuk jual-jual, korang boleh DM saja nombor dekat bawah dan minta macam mana korang nak. Untuk hiasan tak ada masalah, kita boleh buat macam-macam. Macam ni lah korang tengok, dia ada tulis-tulis, ada dolphin, ada pokok, ada itu, ada ini, semua boleh buat. So kalau korang nak, boleh DM je, tak ada masalah.